Dia macam tin kosong kan, diketuk-ketuk bunyi makin kuat, ketuk tapi dalam tak ada apa pun. Itu satu realiti yang dia kritik lah terhadap realiti gerakan Islam pada hari ini. Kalau nak ikut bilangan, contohlah kan, bilangan NGO yang berdaftar dekat RS dengan nama Gerakan Islam berapa banyak? Ramai lah, memang banyak. Tapi adakah betul-betul memberi makna sebagai sebuah gerakan Islam, membawa aspirasi perubahan yang sebenarnya? Itu satu persoalan lah yang perlu diteliti. Ini isi yang pertama tentang realiti yang berlaku. Isi yang kedua, dia bercakap tentang gagal menyambung usaha generasi awal. Zaman pengasasan gerakan Islam, iaitulah zaman pengasasan gerakan Islam moden, bercirikan keterbukaan intelektual, keberanian epistemik dan keupayaan yang mengintegrasikan pelbagai tradisi pemikir Islam. Ini tokoh-tokoh yang adalah dia bagi nama semua ni. Bukan sahaja mengkritik kemunduran umat Islam, tetapi membina sintesis pemikiran yang segar dan dinamik. Dekat sini Prof. Harudin dia letakkan dalam gerakan Islam untuk pergi ke hadapan, ada 3 fasa yang perlu dilihat dalam tulisan ni. Yang pertama adalah fasa pengasasan, proses membangunkan idea gerakan Islam pada peringkat awal. Dan dia kata pada fasa awal ni sangat terbuka, sangat mekar dengan pembangunan idea-idea yang baru, sangat berusaha menyatukan pelbagai mazhab ataupun aliran pemikiran yang ada di kalangan umat Islam, dan sangat bersifat dilihat menuju ke hadapan dan sebagainya dengan idea-idea yang besar. Itu generasi awal.